Kerajaan Sarawak terus memperkukuh kedudukan ekonomi negeri dengan rancangan mengambil alih lebih banyak entiti dan aset strategik milik Kerajaan Persekutuan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan langkah ini sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 atau PCDS 2030. Dalam 6 tahun lalu, Sarawak berjaya mengambil alih aset penting termasuk empangan Bakun, Pelabuhan Bintulu serta syarikat penerbangan Maswings. Selain itu, Petroleum Sarawak Berhad, Petros, sedang dibangunkan manakala penguasaan ekuiti dalam Affinbank menjadikan Sarawak pemegang saham terbesar. Usaha ini bukan sahaja memperluas penguasaan ekonomi negeri, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi untuk rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja Peringkat Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK 10 Mei 2026.